Naki, kita kat mana sekarang ni? Dekat mana kita? Kita dekat Subang Jaya. So, kita lapar. Kita nak pergi makan dekat mana? Aku tak lapar sangat. Kita tak lapar sangat ke? Tadi baru 3 jam lepas baru je. Guys, kita orang nak pergi makan dekat Burung hantu. apa burung hantu? Nasi? Burung hantu. Nasi lemak burung hantu. Itu dia, nasi lemak burung hantu. Jom kita tengok. Ni first time nak pergi ni, kan? First time nak pergilah. Selalunya Umi yang pergi tapi kat PJ lah. Ini aduh, ramai je orang. Kaki ramai. Nampak dalam longkang tu pergi pijak rasa panas. Dalam longkang tu pijak rasa panas. Ramai. Jom. Ya. Ramai. Nasi lemak burung hantu. Ramai yuk. Alhamdulillah dah ada. Kita ada meja. Lemak. Kira lah. Saya beratur. You bagi tempat. Okay guys, nak kena beratur dulu. Kalau ada niat dan ada meja kosong tu boleh masuk. So kena beratur dulu, nanti dia orang akan bagi meja. Jom beratur dulu jap. Memang ramai. Sangat ramai. Tahulah, orang cakap sedap kan. Kita test tengok. Alhamdulillah guys, setelah beratur selama 10 minit. Tapi tak lama pun beratur. Anaki pun dah mengantuk. Relax lah Ki, kan? Ngantuk ke? Tengok Papa boleh lauk ayam. Ayam pistol. Ni lauk dia. Ada ayam pistol. Tapi kat depan tu tadi lauk macam-macam lah juga. Kan? 16. Bye. 16. Okay, thank you. Kita rasa lah, tengok macam mana. Nasi lemak dia. Tapi tengok berah. Betul lah Umi kata berah apa? Berah mati. Berah mati guys. Memang betul lah. Tu ada kangkung ala-ala nasi lemak Melaka sikit. So kita orang ambil extra. Extra ni apa? Sambal. Kuat kan? Sambal sotong. Adik nak balik pakai spoon apa? Adik nak pakai spoon je. Ya, jom kita review sikit. Nasi dia lemak, rasa lemak. Basmati. Santan dia normal. Santan dia? Normal. Santan dia normal. Okay. So sambal dia padu. Sambal dia memang Aku dapat sambal. Sambal dia memang sedap lagi. Sambal dia memang ngam lah. Ngam lah. Ayam goreng dia so far biasa-biasa je. Dekat kedai nasi lemak tepi jalan pun ada jual. So yang nasi lemak ni yang penting ni sambal.
Sambal dia kena padu. Dia mana-mana pedas-pedas. Memang ngam lah. Lalu dengan kangkung tadi. Banyaknya orang. Bah. Banyaknya orang nak kita cakap. Orang banyak hari ni. Dia ada taste bro. Dia ada taste. Patutlah ramai. Pedas umi. Dia pedas tapi sedap. Betul lah Umi cakap. Umi cakap pedas kan, tapi dia sedap. Berbaloi lah. Tadi kita orang ambil ayam pistol. Ayam ni semua ayam pistol. Dia tak ada ayam kecil-kecil. Ayam pistol. Ayam pistol dia bentuk pistol. Cium, cium. Adik, macam mana? Okey. Okey, sedap? Tak. Okey, sedap? Alhamdulillah Allah bagi sedap. Ni sotong ni. Rasa sikit. Tambah sotong. I got only one. Nah. Tambah sotong dia pun jadi memang best. Timun pakai timun Jepun. Dah ambil lah. Timun Jepun ni pun crunchy. Tak. Dia punya ikan bilis. Ikan bilis dia pun crunchy. Senang nak gigit lah, tak lihat. Ya. Aku gigit 2 kali dah bertelan. Nah. So baloi lah datang sini. Makan tadi 2 pinggan kari air, kari dengan nasi tambah, sambal sotong RM50 bang. RM53 RM53 okey lah. Harga di Subang. Okey. Sedap tau. Nasi lemak macam you buat. You kan tu buat nasi lemak basmati kan. Okay guys, review nasi lemak SS15 nasi lemak bulu hantu. Lapar-lapar makan ni memang padu lah. Tapi jangan makan selalu lah. Sombat jantung oi. Okay. Tunggulah baba. Alhamdulillah guys. Oh kenyang. Pedas. Kenyang dah. Mama dah pedas. Mama pedas katanya. Kita lidah. Penahan lidah je. Adik cepat. Lidah pedas. So kesimpulannya, nasi lemak borang hantu memang sedap. Tak mama boleh datang. Memang sedap. Seperti yang diwar-warkan. Memang berbaloi. Berbaloi pun datang. Makan nasi saja pun sedap. Boleh makan lagi. Apa masak kat rumah. Apa masak kat rumah. Tu dia. Lepas makan, pergi toilet dulu. Okey? Okey, ciao. Siapa nak pergi tandas? Berapa seorang je? Makan, lepas makan pergi toilet. Rugi weh. Okey. Tapi sikit kereta. Ni masuk. Kereta tu. Jom.